Percaya tak, ada makhluk halus dalam badan kita yang boleh buat kita craving makanan manis dan susah kawal selera makan. Dan makhluk ini bukan makhluk gaib. Dia hidup dalam usus kita. Okey? Dalam usus manusia ni ada lebih 100 trilion mikroorganisma, kita panggil sebagai mikrobiom usus. Bila bakteria jahat lebih banyak, mereka hasilkan bahan kimia dan neurotransmitter ni yang akan ganggu komunikasi antara usus dan juga otak melalui apa yang kita panggil sebagai gut-brain axis. Akibatnya, hormon seperti ghrelin dan juga leptin jadi tak stabil. Otak kita ni tertipu dan kita jadi craving makanan tinggi gula walaupun badan kita sebenarnya tak perlukan tenaga. Ahli kajian dalam Frontiers in Psychiatry ada menunjukkan satu strain bakteria ni, Lactobacillus ni, boleh bantu untuk kurangkan craving gula dengan ketara selepas 4 minggu pengambilan. Okay? Strain ni akan bantu untuk pulihkan keseimbangan antara bakteria baik juga bakteria jahat. Dia akan kawal keradangan dan juga untuk tingkatkan hormon kenyang seperti GLP-1 dan juga leptin. Sebab itu, saya amalkan pengambilan Probiotic Plus ni satu kapsul sehari saja untuk cukup untuk bekalkan strain bakteria baik seperti Lactobacillus dan juga Bifidobacterium yang terbukti membantu kawal craving dan juga stabilkan hormon lapar. Okay? Bila usus sihat, craving jadi lebih terkawal, mood pun lebih seimbang dan badan pun lebih mudah untuk turunkan dan menjagakan berat badan jadi lebih ideal. Okay? Ambil sebiji saja setiap hari, kecil kapsulnya, besar impaknya pada kawalan diri. Ambil tahu, jangan keliru.